Tengok daging patin kolam bioflok. Tumpul. Boleh lah, betul. Okey. Kalau hak beli sehari je lah yang Tumpul ke ni jadi sakit. Ini kita nak buat perbandingan warna daging patin bioflok dengan Sungai Pahang. Ada bekas tak ambil air sikit. Ini semua tokek Sungai Pahang ni. Big boss maran kita pun ada datang ni. Bahaya tau. Datuk kita semua ada ni ha. Ikan lelaki ya. Macam mana warna dia? Ikan menarik. Menarik ya? Dia warna. Lemak pun cukup. Dia kena tengok lemak juga eh? Lemak bila ada putih ni. Okey. Bila ada putih ni dia cukup. Kemudian ikan ni cukup sihat. Daging dia bila potong dia naik macam ni. Kalau dia tak cukup sihat, ikan tu agak kurang. Daging dia sini dia tenggelam. Dia bentuk macam ni semua. Oh, okey. Bau pusing pun dia akan jadi macam tu juga. Okey. Dia kena orang Pahang, orang sungai. Kita orang kolam tak boleh. Dia kalau paling cantik ya. Ikan ni sihat. Dia tiap-tiap maknanya maza ni dia akan keluar macam ni. Oh, Itu paling cantik. okey. Dia bila ikan dia mana maza dia keluar semua, tu garanti ikan tu lembut. Kalau ikan dah tua, macam kita dah tua, maza tak mau naik dah tu. Katok, sorry tu. Kau ya. Lawa. Okey. Cukup cantik. Okey. Cuma daripada segi rasa